Kita makan dulu ya. Kita nak jemput barang. Lepas tu kita makan dulu kopi Big Mac. Bukan cheese ah. Ni sikit. Cheese. Cheese Big Mac ni. Super pan Big Mac. Sikit. Daging. Angkat sikit. Sikit. Okey, ni crab. Apa nama dia? Ragun. Pakai carbonara. Sedap. Crab ragun ni. Ya. Big Mac carbonara. Carbonara eh? Sedap. Okey. Pecah tu nak tayang. Ni tidur. Sedapnya. Pantang boleh ikut sikit. Tak pedas. So kita pun nak juga sikit. Ni untuk yang berpantang. Untuk. Okay, ni. Acah punya cicak. Tadi dia macam tak. Cute tu. Kita beli air pula. Sorry guys. Dah tak dapat strawberry dah. sedapnya. Tak dapat ngahan dah. Berapa minggu dah pantang ni. Tak dapat dah bertahan. Yang pantangnya kita. Tapi suami pun pantang lah juga kan. Tak makan lah yang pelik-pelik tu. Tak nampak. Itulah. Yang pantang nampak adalah strawberry. Sedapnya. Kita beli kat tu. Kedai depan ni. Tu air peach tea. Nak rasa sikit boleh tak? Tak mau biar tak baik. So sekarang Ati dengan Daddy tengah minum air strawberry. Kat atas kamera ni ada tau. Kat Citra pun ada. Strawberry yang sedap ni. Must try lah. Kalau orang duduk Citra, try lah sekali lagi kah? Buka. Oi, Sekali kuat, seumur kuat. hidup. Yalah, Kena try. pada tak pernah pun try sekali tak apa lah. Takutlah minum air ni. Tak apa-apa kot kan. Itu mentaliti kita je kan sebenarnya. Kita atlet kot. Come on. Sportman. Iron Man kot. Saya Okay lah. Bye. Jumpa lagi di next video. Dia main belum lagi kot. Nak masuk dah kat Langkawi tu kan. Training kena Come on. Tu lah. Ada tak orang tak training pergi masuk Boleh. Masuk je lah. Mati orang. Menang kalah lah kan cerita. Kalau orang kata masuk tak? Masuk. Nampak tak? Tapi tak habis. Bukan tak sampai seminit tarik diri. Masuk. Macam tu lah. Renang tak sampai 1 kilometer dah. Tak berenang tak nak. Memang disqualified lah. Masalahnya start dengan renang. Tak ada buat apa. Tak ada.